kuasa asing itu untuk meruntuhkan negara ni. Mungkin dia akan rasa mereka akan dapat kuasa ke selepas itu. Inilah, this is tali barut all about. Kan kau sanggup ni orang luar hina Perdana Menteri kita. Jadi aku rasa kalau even Yahudi laknatullah pun nak sama-sama menjatuhkan PMX, walaupun lebay-lebay PAS ke Perikatan Nasional ni akan bersama-sama dengan Syaitan Yahoo tu. Itu pasti. Jadi sebenarnya aku pun tak tahu banyak sangat, tapi kita pun tahu bahawa yang bersuara itu memang dah tular dekat TikTok. Walau bangga sangat, dah tular dekat TikTok dah, habis dah. Siapa yang kecam PMX? Pemimpin ASEAN tak kecam PMX. Yang kecam PMX ialah seorang macam ketua parti pembangkang, nama apa dia, Rangsi, aku tulis ni, Rangsi Kitty